Radi, Iya, Pak. apa kamu bisa kabulkan permintaan Bapak? Bisa, Bapak. Apa itu? Tutup matamu dan hitung hingga 3. Cuma tak Ya. gini. Hmm. 1, 2, 3. Tak apa. Saya bagi awak masa untuk jawab soalan ni. Keadaan di sana bukan macam yang aku harapkan. Langkah aku menjadi berat. Hei, kau nak pergi mana? Ha? Kau sedar tak? Jauh mana pun kau lari pasport kau dekat kita orang. Faham? Ha? Makin tunduk, makin dipijak. Dan pada akhirnya, jalan yang aku pilih bukan menuju destinasi, tapi menuju penghujung yang tak ada erti. Bagi saya faham lebih jelas bagaimana keadaan awak mula-mula awak dapat dan kenapa awak terima. 2, 3. Nah, bukalah. Tawaran yang dia bagi kat aku langsung tak munasabah. Gaji yang dia tawar tinggi, boleh mohon tanpa syarat kelayakan, dan banyak lagi tanda-tanda red flag yang ditunjuk. Tapi sebab aku ditawarkan oleh orang yang aku sayang, tawaran ni aku terima. Aku terima dengan rela hati aku. Saya tahu awak nak luahkan segalanya, tapi tugas saya menilai keadaan mental awak selepas kematian ayah awak. Jadi, apa perancangan awak seterusnya? Terima kasih Karim sebab sudi dengar cerita aku. Bagi aku, tu pun dah cukup. Dan aku tahu apa aku nak buat lepas ni. Aku dah lalui jalan mati itu, dan aku takkan biar orang lain lalu jalan yang sama.